Hari ni aku nak buat review komik terbaru daripada Otai Zin, Hantu Korea. Zin bagi DT yang berterusan, so maybe lepas tu mati nak something new, so this is it. Dia full colour, dia full colour dan semua ada colour. Dia cerita ni berkenaan dengan Eki. So Eki ni hero kita lah. Dia starting Eki ni memang cari bilik sewa dekat KL, dan dia sewa bilik tu dengan orang Vietnam. Yang menariknya, orang Vietnam ni bila dia bercakap sama diorang, dia guna bahasa Vietnam dan dia ada translate lah bercakap ni kan. Supaya dia translate Melayu kat orang ni. Kini mula dia sewa kat sini, buat kerja dia macam biasa, hantar makanan apa semua. Sekali kipas ni rosak, tiba bergerak-gerak, tu rumah dia tak repair lagi. Rupanya ada hantu yang bunuh diri, gantung diri kat sini. Hantu ni dia bukan nak kacau Eki ni, dia nak suruh Eki ni tolong dia. So apa benda yang Eki kena tolong dia, orang kena beli dan baca. Ada sebab kenapa nama cerita ni Hantu Korea. Cerita ni one shot, tak ada series, dia one shot. Tapi dia ada sub plot dia. So setiap hantu tu ada masalah, kematian dia berbeza. Eki ni nak tolong macam mana. So kalau nak tahu macam mana dia jumpa hantu tu, macam hantu tu mati, macam mana cari nak tolong, kau kena beli dan baca lah. Seram dia, tapi seram dia tak banyak sangat lah, sebab dia lebih serang kelakar lah Hantu Korea. Jangan lupa beli dan support.